Pernah tak anda buka chart, tengok harga bergerak perlahan, candle kecil, tiada pergerakan besar, lalu anda fikir, market ini selamat masuk trade? Hakikatnya, keadaan inilah yang sering memerangkap ramai trader. Pasaran yang nampak tenang tidak semestinya selamat. Malah, dalam banyak keadaan, volatility yang terlalu rendah sebenarnya sedang menyembunyikan satu pergerakan besar yang bakal berlaku. Dalam video kali ini, saya akan tunjukkan bagaimana mengenali false stability dalam pasaran yang mempunyai volatility rendah supaya anda tidak menjadi mangsa breakout palsu ataupun masuk trade terlalu awal. False stability ialah keadaan di mana pasaran kelihatan stabil dan tidak banyak bergerak, tetapi kestabilan itu sebenarnya hanyalah sementara. Ramai trader melihat keadaan ini sebagai market yang selamat, sedangkan sebenarnya pasaran sedang mengumpul tekanan. Bayangkan belon yang semakin dipam, di luar nampak tenang tetapi tekanan di dalam semakin meningkat. Begitu juga pasaran, semakin lama harga bergerak dalam julat yang kecil, semakin besar kemungkinan tenaga sedang dikumpulkan. Apabila tenaga itu dilepaskan, pergerakan boleh menjadi sangat pantas. Volatility rendah menyebabkan candle menjadi kecil, swing menjadi pendek, market bergerak perlahan, spread kelihatan normal. Disebabkan semua nampak tenang, ramai trader mula overtrade, entry tanpa confirmation dan mengecilkan stop loss terlalu rapat. Masalahnya, dalam keadaan seperti ini, market lebih mudah membuat fake breakout. Harga mungkin keluar sedikit daripada range, kemudian berpatah balik. Trader yang terlalu awal masuk akhirnya terkena stop loss. Mari kita lihat beberapa petunjuk. 1. Candle semakin kecil. Semakin banyak candle berturut-turut menunjukkan momentum semakin berkurang, tetapi itu tidak bermaksud trend telah tamat. Kadang-kala ia hanya menunjukkan market sedang berehat. ATR semakin menurun. Average True Range atau ATR mengukur purata pergerakan harga. Jika ATR semakin rendah, ia menunjukkan volatility semakin mengecil. Namun ATR terlalu rendah selalunya tidak kekal lama. Pasaran biasanya akan kembali kepada volatility normal. Ketiga adalah harga berulang kali menghampiri resisten atau support. Jika harga terus menguji kawasan yang sama, ini menunjukkan tekanan semakin meningkat. Semakin banyak ujian dilakukan, semakin banyak kebarangkalian breakout akhirnya berlaku. Keempat adalah volume yang menurun. Dalam sesetengah instrumen, volume juga mula mengecil. Ini menunjukkan ramai peserta pasaran sedang menunggu catalyst seterusnya. Catalyst tersebut mungkin datang daripada data ekonomi, ucapan bank pusat dan berita geopolitik. Ramai trader kehilangan disiplin ketika market terlalu perlahan. Antara kesilapan biasa ialah masuk trade kerana bosan. Ini dipanggil emotional trading. Ada juga yang membuka terlalu banyak posisi kecil. Ada yang mengejar breakout pertama tanpa confirmation, sedangkan breakout pertama sering menjadi liquidity grab. Akhirnya stop loss terkena sebelum market bergerak ke arah sebenar. Inilah sebabnya kesabaran menjadi senjata utama. Kadang-kala trade terbaik ialah tidak membuka sebarang trade. Cara-cara menghadapi false stability. Beberapa perkara boleh diamalkan. Pertama, kenal pasti sama ada market sedang berada di dalam compression. Jangan paksa entry. Kedua, tunggu confirmation selepas breakout. Biarkan market menunjukkan arah sebenar dahulu. Ketiga, semak ekonomi kalender. Volatility rendah selalunya berlaku sebelum pengumuman data penting seperti CPI, NFP, FOMC dan interest rate decision. Keempat, gunakan posisi sizing yang sesuai. Jangan meningkatkan risiko hanya kerana market kelihatan tenang. Bayangkan gold bergerak dalam julat sempit sepanjang 2 hari. ATR semakin rendah, majority trader mula mengatakan market slow. Kemudian tiba waktu pengumuman CPI Amerika, dalam beberapa minit sahaja harga bergerak puluhan dolar. Trader yang menyangka market stabil mungkin terkena stop loss, tetapi trader yang memahami konsep false stability sudah bersedia menghadapi peningkatan volatility. Kesimpulannya, volatility rendah bukan bermaksud risiko rendah. Kadang-kadang ia hanyalah tempoh pasaran sedang mengumpul tenaga sebelum membuat pergerakan yang besar. Belajar membaca keadaan ini boleh membantu anda mengelakkan entry yang lemah dan meningkatkan kualiti keputusan trading anda.
jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan kongsikan kepada rakan trader anda. Semoga video ini membantu anda menjadi trader yang lebih sabar, lebih berdisiplin dan lebih memahami bagaimana pasaran benar-benar bergerak. Jumpa lagi dalam video edukasi yang seterusnya.